amat ditekankan oleh para ulama supaya 3 malam ini jangan kita sia-siakan. Malam yang ketiga yang perlu kita ambil perhatian adalah malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, ataupun dipanggil Lailatul Jaizah. Sebahagian ulama berpendapat Lailatul Jaizah itu adalah malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, dan manakala sebahagian ulama berpendapat Lailatul Jaizah itu adalah malam hari raya itu sendiri. Maka kita penuhkanlah malam raya kita dengan pelbagai ibadah. Janganlah sebulan kita bertarawih, sebulan kita membaca Al-Quran, tetapi pada malam raya itu kita kosongkan terus malam kita daripada ibadah. Maka itu tidak sepatutnya dilakukan. Maka di samping kesibukan kita dalam persiapan kita untuk menghadapi hari raya, maka jangan kita lupakan fadilat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pada malam raya itu ataupun dipanggil Lailatul Jaizah. Maka janganlah kita kosongkan malam kita itu daripada ibadah. Lakukanlah juga ibadah pada malam tersebut, walaupun pada malam itu tidak ada lagi solat tarawih, tetapi masih kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain selain daripada solat tarawih.